Akak jual apa ni? Kami jual nasi lemak, kueh tiao goreng, nasi goreng. Oh, kat sini ada nasi lemak apa? Ada nasi lemak paru, sotong, kerang, kangkung. Lepas tu ni biasalah. Timun apa semua. Nasi lemak kangkung ya kat sini? Ada. Oh, kalau macam tu saya nak nasi lemak kangkung ke satu? Boleh makan sini ya? Okey, sekejap Akak dah berapa lama dah menjaga? Kalau ikutkan daripada ayah, mungkin dah dekat 15 tahun mungkin. Oh, dah lama dah. Akak memang setiap bulan Ramadan ada kat sini ya? Ya, betul. Sebulan je berniaga. Sebulan je berniaga eh? Betul. Lepas tu lepas daripada puasa akak tak berniaga kat mana? Tak berniaga dah. Kita menampung kehidupan sepanjang tahun. Masa bulan kaya setahun eh? Ya, betul. Baru ke akak buat nasi lemak kangkung ni? Baru tahun ni. Oh, dah lama dah tak nampak nasi lemak kangkung ni. Susah nak jumpa. Tak jumpa tu lah kita buat. Macam tu. Oh, dia kena potong-potong dulu ya? Nanti kata cekik nanti makan ni. So, kalau dekat bazar ni akak buka start pukul berapa ya? Daripada pukul 6.30 sampai pukul 12.30. Nak tambah telur mata tak? Boleh, boleh. Telur mata goyang, dek. So, ni sambal dia. Ini memang sambal ayah buat. Sambal turun temurun dah ni? Ayah je buat. Kita orang tak buat. Okey. Okey. Nasi lemak kangkung saja RM7. Tambah telur mata RM1.5, RM8.5. Terima kasih. Sama.